Isnin 15 Disember 5:51 minit petang. Inilah keadaan rebanku setelah banjir. Setelah banjir datang lah. Pada berapa hari bulan kalau tak silap aku, 26 hari bulan 11. Sekarang kat reban aku cuma tinggal ni 2 ekor ni lah. Aku pasang hasil remaja ni. Tengok ekor dia boleh tahan jugalah. Ekor dia putih ni masa kecil-kecil itu aku tak jaga kan. Ekor dia kurang lah. Tidak dia banyak lagi ni. Ni bolehlah gagah. Cuma yang tak menjadi, yang tak kurang puas hati dah. Tu pada balung dah tu. Balung pacak dia jadi ikut bapak dah. Bapak dah yang mati hari tu. Ni yang hasil ni aku tak jaga langsung. Dari kecil tu aku tak jaga sebab masa tu aku campur dia dengan syamur apa dulu ni. Masa aku belah syamur banyak tu. Lepas tu aku biar syamur banyak. Jadi agak ni 2 ekor ni agak kurang penjagaan. Jadi ekor dia pun tak banyak yang putih dah masa kecil lah. Banyak putih sebab kurang sekali dengan ayam syamur apa kan masa tu. Sekarang ni baru nampak dia mula tumbuh balik lah. Kalau tidak ni umur macam ni dia dah panjang lah. Ni kalau tak silap aku menetas dah lingkungan bulan 4 hari tu. Mungkin ada kot 8 bulan tapi tak besar. Tak besar sangat lah. Betina tu tua sikit dulu dia. Tua pun tak banyak lah. Mungkin tua ada 5 hari macam tu. Syamur-syamur ni pun ni. Ibu ni nak jadi ibu ni. Ni pun remaja juga lah. Bayar-bayar mereka ni juga ni. Semua ni meletas bulan 4. Bulan April. Tapi tak pelong lagi lah. Nampak ni. Ni sisa-sisa simen pula. Apa nama, pasiak bercampur tai ayam lah. Yang aku buang ni. Dalam ni semua banjir itu naik masuk. Ayam semua dia lompat naik duduk atas ni, atas kayu ni apa. Tapi kalau ayam duduk bawah pun dia tak tenggelam lah. Dekat pangkal paras paha ayam lah. Jadi ada yang tak dapat naik ke atas dia basah kan. Bulu dah basah, dia tak boleh lompat lah. Dia tak boleh terbang nak atas kayu-kayu tu. Aku terpaksa angkat lah. Kalau ikut rumah aku dengan ni kawasan reban ni, rumah aku bawah sikit, reban ni tinggi lagi ni. Tanah dia tinggi tapi banjir naik sampai ke reban. Rumah aku tenggelam hampir paras pinggang lah. Banyaklah perabot rosak, banyaklah benda rosak seperti ais. Apa macam-macam lagi rosak lah. Mesin basuh apa semua rosak lah. Dalam ni masa hari tu kan aku dah buang ayam ni. Ni baru aku buh balik. Dalam ni dah penuh selut-selut dah ni dalam ni. Dia banyak jadi selut-selut, jadi tanah ni jadi lumpur lah ni. Ni aku baru duk buang. Yang sebelah ni dah aku buang dah. Hampir habis dah. Aku buang, aku nak letak pasiak balik, pasiak baru tapi tak beli lagi pasiak. Dalam ni aku kena buang pula ni, sebelah ni. Ni aku baru buah ayam tu kemarin dah tu. Letak tina tu, tidak ada tempat lain. Dalam ni pun sama ni. Aku tengah duk buang ni. Agak sibuk sikit dengan kereta aku pun rosak 2 biji lah.
Kereta lama aku dah. Ada van satu ni, kereta sedan lama aku rosak. Ngelayak, tak sempat nak pindah sebab kereta tu tak ada bateri kan. Aku tak sempat lah duduk kalut dalam rumah dengan ayam lagi. 2 biji kereta yang ada bateri lagi tu sempat aku pindah, yang 2 biji lagi tu duduk tergelar dalam ayak. Motor pun 2 biji duduk dalam ayak juga. Jadi kerugian banyak lah aku sekarang ni. Agak rugi lah. Tapi nak buat macam mana kan? Itu bencana alam. Kita tidak dapat duga dah. Sebab lagi pun kawasan ni memang kawasan banjir lah. Kawasan rumah aku ni. Tapi bukanlah banjir setiap tahun kan. 5-6 tahun sekali jadi kan. Tapi kalau sekali jadi tu habis. Yang ni memang aku tak dapat duga sebab pagi tu aku keluar minum-minum kan dalam pukul 10 pagi tu. Masa tu air tak naik lagi kan, hujan renyai-renyai lah. Aku balik pukul 12 tu tengok masuk dalam rumah dah. Tak sempat buat apa lah. Masa tengah aku duduk kemas rumah pun air semakin laju masuk lah. Dalam 2 jam saja penuh dalam rumah. Itu yang habis. Rumah aku rosak tu, banyak perlengkapan dalam rumah aku memang rosak lah. Banyaklah almari, baju, pakaian semua dalam air lah. Jadi sekarang ni aku tengah duduk ni lah. Duk buat gotong royong lah kat rumah ni sikit. Nak reban sikit. Mana yang sempat aku buat, mana yang tak sempat aku tinggal tu. Biar dulu. Ni tengok pembakar ni. Pembakar yang agak dia ni, dia nampak tinggi sikit lah, tapi taklah besar mana kan. Sebab dia tak berat. Memang tinggi lah dia. Bukan saja nampak tinggi, memang tinggi. Tapi kurang berat dia, memang tak naik lah. Dah terlebih ni aku rasa sebulu, tapi tak meluruh lagi. Tinggi cuma tak berat. Dia dalam 3,5 kilo lebih sikit kot. Di banjir hari tu 2 hari aku tak boleh main datang reban kan. Sebab reban aku tenggelam. Dia ayam ni 2 hari lah tak makan. Lepas tu berat dia makin turun. Ni dalam ni pun masuk ayak tapi tak seteruk reban tadi kan. Masuk ayak penuh. Reban tadi penuh dengan selut, lumpur apa penuh kan. Sebab dalam tu dia bertakung ayak. Sebab reban tadi bawah dia tu ada apa lapisan simen kan. Jadi bila ada lapisan ada simen lantai tu, jadi ayak tu tak boleh nak kering tau. Dia lembab lah tu. Tu yang aku pindah habis ayam mai ke reban lain kan. Reban tu aku biar tak tu, aku tengah duk fikir tu. Lagi lepas buat video ni aku nak sambung lah. Aku nak habiskan hari ni juga. Sebab ada kerja lain lagi esok kan. Nak kemas rumah lagi kan. Itu kan aku buka jualan ni yang ni. Ni. Asin ni. Satu umur dia mungkin 4 bulan aku tu kot. Tak laku sebab masa tu dia teruk ni, nampak macam berjalan pun macam terhoyong hayang tu. Orang tak berani beli tapi kalau aku nak beli aku berani beli sebab aku ada pengalaman lah. Asin memang tu kalau kita tak terjaga dia berjalan nampak macam dia macam jalan macam tak stabil lah. Memang asin macam tu. Kalau tak kurang penjagaan dia macam tu. Nampak macam lembab, tak sihat kan. Tapi sebenarnya dia okey je. Ramai yang tanya itu okey ke ayam ni, aku tak okey. Tapi orang macam salah orang, dia tak ada pengalaman tentang ayam tu, dia tak percaya, dia takut jadi mati je. Takut mati je walaupun aku jual murah kan. 100 lebih gitu ya. Dia tak percaya, tapi kalau dia boleh tengok balik nanti. Dia boleh tengok balik. Dia tahu lah ayam tu memang sihat tu. Nampak apa dah jadi lah. Sekarang lah sihat. Okey, aku rekod lah. Sekarang ni memang tak jual dah. Sebab dah besar lah. Aku nak simpan buat sonok lah. Sebab mungkin tak biar lah kot hasil ni. Sebab bukan apa. Sebab dia tengok tu. Dua-dua ekor ni balung dia tu. Balung pacak. Jadi kemungkinan besar lah dia nak dapat
anak balon pacak tu tinggi lah. Banyak lah, mungkin lah peratus balon anak dia akan turun balon pacak tu tinggi berbanding balon asar. Jadi tu yang aku tak berminat nak biarkan dia bakar ni. Dan mungkin aku nak bawa bakar lain masuk kot, bakar asil juga, tapi bakar lain lah, bakar baru masuk mungkin lah. Tengoklah hujung awal tahun ni, awal tahun 2026 ni macam mana. Tak jadi kalau biar pun seperti aku kata tadi lah, peratusan balong tu, balong pacak tu tinggi lah. Anak-anak dia akan jadi balong pacak tu. Kebanyakan anak-anak akan jadi macam tu sebab kedua ibu bapa dia balon pacak. Ibu ni pun balon pacak tapi kurang jelas sebab dia kecil lah, balon dia rendah. Ni ada 3 ekor ibu sama muda dan dijangkakan sebulan lagi bertelur kot. Yang ni duk bunyi dah, bunyi macam nak bertelur. Ada 3 ekor, satu yang ni, tu 2 lagi. Yang ni dijangkakan akan bertelur dalam masa yang terdekat ni lah. Aku kena bersiap sedia dah ni untuk letak bapak pada 3 ekor ni. 3 ekor ni aku kurang 1 reban. Umur pun lebih kurang juga, beza minggu-minggu ni. Tengah duk fikir macam mana nak pesum ni dengan bapak mana aku nak letak ni depan ni. Tengah duk fikir jugalah kan. Pasal hari ni video pun tak boleh buat panjang-panjang lah, sebab aku kesentukan masa lah. Nak kena tu lah, apa tu, cuci reban lah. Nak cuba siapkan juga hari ni. Esok aku nak buat benda lain pula. Okey, aku tutup dulu video untuk hari ni. Nanti kalau ada masa tu aku sambung lah. Mungkin lambat sikit kot ikut video akan datang kan. Memandangkan banyak kerja nak kena buat kat rumah ni, buat banjir ni kan. Okey, jumpa lagi video akan datang.